Standby. 4, 3, 2, 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera, selamat malam. Salam reformasi, salam perjuangan saya ucapkan kepada tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian. Alhamdulillah, pada malam ini saya tak war-warkan benda ini sebenarnya, tetapi saya pun tak pasti sama ada Datuk Doktor setuju atau tidak sebenarnya last minute. Tapi Alhamdulillah saya terima, dan mungkin tak ramai yang mengetahui, tapi kita bawakan sebenarnya adalah Datuk Doktor, kita panggil Ustaz lah, Datuk Doktor Ustaz kita kata Khairuddin At-Takiri, ataupun Dr. Khairuddin Ahmad Razali. Kita kata, saya tanya macam mana dapat nama At-Takiri itu kan, rupanya datang daripada tempat Takir dekat dia ada negeri di Bandar Kota seberang sungai ke seberang Takir. So dipanggil Pulau Bridge tu seberang Takir. Seberang Takir. So Datuk memang orang Terengganu, berasal dari Terengganu, dan berada di dalam PAS selama 30 tahun saya kata. 30 tahun 30 tahun lebih. 16 umur 49 dari 49 dulu. Dan terima kasih Datuk sebab sudi datang ke podcast saya, alhamdulillah. Dan kita kata kita akan banyak benda yang kita nak bicara, terutama setelah selesai saya membaca, bukan baru ni saya baca buku Fikir Daulah ni kan. Sebelum ni pun umur saya 20 tahun saya dah membaca kan. Terdedahkan benda-benda macam ni, kita dah mendengar berbagai perspektif tentang daulah negara Islam, daripada yang paling lenient kepada yang paling ekstrim, kita kata yang kepada seperti contoh pemikiran ISIS, Hizbut Tahrir, kita juga ada Ikhwan Muslimin, Jemaah Islami, sampai juga kepada PAS, ABIM, Ikram dan sebagainya. Setiap organisasi ini membawa pemikiran, kita kata. Pernah memegang jawatan Majlis Ulama PAS, juga mantan setiausaha Majlis Syura Ulama PAS, ahli jawatan kuasa PAS Pusat, pernah memegang jawatan tersebut, ahli Parlimen Kuala Nerus sampai 2013-2022, 10 tahun juga lah Februari dan pernah dilantik bekas Menteri Perusahaan Perdagangan dan Komoditi pada zaman Nasir Mahidin Yassin, sebelum digantikan oleh orang lain selepas itulah. Tapi yang menariknya, ni saya cerita latar belakang sikit sebab kita terus masuk dalam tajuk ni. Datuk keluar daripada PAS selepas itu. Yang ni kita nak tahu cerita tu nanti. Sebab saya baca daripada Wikipedia dan sumber-sumber maklumat, Datuk keluar daripada PAS. Datuk kata tadi 30 tahun di dalam PAS. Jadi kita kata kalau 30 tahun di dalam PAS ni, saya minta maaf, saya kata lah, orang kata kalau keluar daripada PAS ni, di bawah sikit keluar dari Islam ni. Kata ada juga kan. Saya tahulah kawan-kawan saya dalam PAS semua dan sebagainya, kata dah kira macam mufarakah yang lebih besar daripada mufarakah daripada dalam solat, orang kata kan, seolah keluar daripada agama, kita katakan. So bagaimana dia berlaku? So kita akan tengok sekejap lagi. Dan lepas itu menyertai UMNO dan dilantik timbalan pengurusi Majlis Syura Majlis Ulama UMNO pada waktu itu. Jadi Datuk nama pun doktor. Maksudnya kalau nak ikut ulama ni lah ulamanya, sebab doktor tu kan sedikit yang Tuhan bagi. Okey, kita pergi kepada cerita bersama PAS dahulu, dan apa yang trigger Datuk untuk keluar daripada PAS dan akhirnya menyertai UMNO pada 2020. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Awal saya ucap terima kasih dulu ada jemputan pada malam ini yang saya pun tidaklah tengok sangat siapa yang jemput. Saya kira orang panggil, saya datang lah. Bila sampai perasaan, Alhamdulillah bagi saya di podcast yang sangat bagus, dan ada tim tersendiri lah di kalangan warga Tengah Surabaya ini. Terima kasih pada semua tuan kuasa yang terlibat. Soalan yang bagi saya sangat menarik tentang pelibatan saya dengan PAS, kerana saya terlibat dengan PAS pada usia yang sangat muda, itu umur 16 tahun. Okey, sorry kena sorry 16 tahun. Aku bekas saya waktu tu. Saya bersama dengan PAS bermula pada umur 16 tahun. Bermula dengan di sekolah. Masih ada sekolah ni? Sekolah di sana Abidin di Pulau Terengganu lah, sekolah bahasa penuh. Kemudian di kampung sendiri memang kawasan ada tempat yang membuat PAS, dan surau di mana markas itu berada sangat berdekatan rumah saya. Jadi bila saya kenal PAS menerusi sekolah,
Bila balik kampung pun saya bersama dengan PAS di kampung saya dan terlibat secara aktif di peringkat kampung sampailah ke luar negara masuk universiti di Jordan tahun 92 pada usia 19 tahun. Di Jordan pun memang pulih dengan PAS dan terlibat dengan PAS. Balik Malaysia tahun 1999 lepas master mengajar UIA, mengajar UKM pun masih dengan PAS. Menjadi dalam bidang Dalam bidang bahasa Arab. Dulu usaha bahasa master, Arab. doktor dan degree doktor dalam Saya bachelor, master, PhD semua bahasa Arab. Kemudian sepanjang tempoh itu saya dengan PAS, walaupun saya mengajar kat universiti UIA, UKM, dan saya menjadi juga figure dalam kuliah-kuliah di radio, TV dan sebagainya, selebriti lah, tapi kekal sebagai PAS. Inilah saya akhirnya ditawarkan untuk saya berhenti kerja, saya berhubungan dengan PAS, kemudian ditawarkan bertanding 2013 jadi ahli parlimen, dan begitulah saya terus naik dalam PAS hinggalah sampai satu detik pada 14 Mac 2021 saya menghantar surat kepada Setiausaha Agung untuk berhenti daripada mengikuti Parti Islam Semuslim PAS. Tapi takkan tiba-tiba ada itu soalan yang sangat menarik. Dia tanya macam ni lah, tak ada orang jangka. Saya pun tak pernah jangka saya akan keluar, saya akan berhenti lepas. Saya guna istilah berhenti. Nanti saya boleh jawab kenapa saya guna istilah berhenti. Jadi saya tak jangka saya akan berhenti lepas. Selepas 32 tahun, bayangkan tahun 89 sampai tahun 2021. Ia berlaku suatu yang saya tak jangka, tetapi kemudian dengan pertemuan saya dengan Presiden Awang dalam mempertahankan prinsip yang kita persetujui, iaitu bersama dengan Mufakat Nasional. Itu punca. Bila berlaku beza pendapat yang akhirnya saya bergerak untuk bawa bincang dalam Majlis Syura Ulama dalam satu mesyuarat 30 Disember 2020. Tuan Guru tak nak hadir mesyuarat itu dan mesyuarat memutuskan bahawa kekal bersama Mufakat Nasional termasuk ketika masuk di hari nanti Mufakat Nasional dan kekal juga mempertahankan Perikatan Nasional, dipotong pada Mufakat Nasional. Lalu kemudian dibuat move untuk pecat saya daripada PAS oleh Tuan Guru Presiden, tidak berjaya, tapi beliau bergerak untuk menggugurkan saya sebagai ahli kuasa kerja Pak Pusat sebulan kemudian. Maka saya akut, tetapi tak berhenti setakat itu. Presiden bergerak lagi untuk pecat saya daripada ahli Majlis Syura Ulama dan sebagai SU Majlis Syura Ulama yang saya lawan. Bila saya lawan, kata tak apa, kita ikut peraturan parti, nak pecat saya mesti dalam Majlis Syura Ulama, saya letak jawatan. Jadi saya letak jawatan dalam Pusat Syura Ulama untuk menyatakan tidak sah apa yang dibuat oleh Presiden, dan saya letak juga sebagai ahli dari Syura. Kemudian selang berapa lama saya itu mengisytiharkan daripada PAS. Alasan kalau satu prinsip parti yang dipersetujui oleh satu jawatan kuasa tertinggi parti namanya Syura Ulama tidak dihormati oleh Presiden parti dan tidak dipertahankan oleh semua ahli Majlis Syura dan memaksakan saya seorang yang bertindak, maka untuk apa lagi saya tunggu dalam parti yang sebegini? Maka bagi saya sampai masa untuk saya rekod. Kita kena faham struktur di dalam PAS itu sendiri. Dia ada majlis presiden atau majlis dia paling tinggi Majlis Syura Ulama. Presiden bukan mesti ahli, tetapi kalau diperkelayakan sebagai seorang ulama, dia boleh menjadi salah seorang ahli Majlis Syura Ulama. Tapi dia ada dia punya komiti syura sendiri kan? Tak. Majlis Syura tertinggi, kemudian di bawahnya barulah ada jawatan kuasa kerja Pak Pusat yang diketuai oleh seorang presiden. Jadi Tuan Guru Haji Abdul Awang ialah presiden mengetuai jawatan kuasa kerja Pak Pusat. So adakah keputusan maksudnya adakah Majlis Syura Ulama ini mempunyai keputusan kuasa eksekutif untuk Majlis Syura Ulama ada kuasa dasar, menetapkan dasar. Bila ia punya dasar, maka mesti dilaksanakan oleh dan kuasa eksekutif. So dalam kes ini Tuan Guru Haji tak setuju dengan keputusan dasar yang sudah disetujui oleh Majlis Syura Ulama. Dan bila beliau kira kita going against menentanglah keputusan tersebut, Datuk je yang mau bertahankan, yang lain tiba-tiba bersetuju dengan akhirnya aku kepada padahal keputusan sudah diputuskan. Itu keputusan yang ijma' semua ahli Majlis Syura Ulama.
iaitu bersama dengan mufakat nasional pada waktu itu, pada ketika itu 2021 bagi menghadapi pilihan raya. Pilihan raya cerita kemudian pada ketika itu, kerana di kala itu berlaku keadaan yang kita kata gersang dalam hubungan antara PAS dengan UMNO disebabkan kehadiran Perikatan Nasional yang bersatu. Jadi Tuan Guru mula cenderung kepada bersatu dan mula bahasa mudahnya mula menyejukkan muafakat nasional. Saya ingat kan, ialah kalau kita tengok peristiwa 2015, masa itu perpecahan yang kira perpecahan di antara Pakatan Rakyat pada waktu itu. Kita nampak Tuan Guru Haji Hadi lebih cenderung kepada UMNO pada waktu itu. Ya, sebenarnya kebersamaan dengan UMNO adalah kolektif, bukan seorang diri. Dia adalah bersama di Syura Ulama sebenarnya. Itu paling cedera dengan Tuan Guru yang berasal tidak berbeza pendapat dekat situ. Tapi dia adalah kesan kolektif. Sama juga bila kita putusan untuk bersama dengan UMNO pada 2019 bertemu Mufakat Nasional, itu adalah keputusan kolektif Majlis Syura Ulama yang dibawa kepada dalam Presiden Pusat, dibawa kepada muktamar, 2 kali muktamar dan dipersetujui. Tetapi Perikatan Nasional tak ada satu paper dibawa kepada Majlis Syura Ulama, tidak bincang dalam Presiden Pusat dan tidak dibawa ke muktamar pun. Bayangkan satu keputusan yang besar yang parti buat hanya dengan keputusan seorang presiden, maka benda yang tidak ada diadakan, yang tak diluluskan, dan semua akut dengan tindakan yang menyalahi peraturan parti. Tidak ada masalah kalau mau silakan, tapi itu peraturan lah. Bawa kepada mesyuarat, kita bincang, kita bahas kebaikan, kekurangan sebagainya, kemudian bawa turun ke pusat, bawa ke muktamar, silakan, tak ada masalah. Jadi bermakna sebenarnya keputusan pada ketika itu 2021 untuk bersama dengan Perikatan Nasional dan meninggalkan Mufakat Nasional bukanlah keputusan daripada Majlis Syura. Itu keputusan PAS menumbuhkan Perikatan Nasional adalah keputusan Tuan Guru Presiden dengan 2-3 orang yang buat keputusan menandatangani surat persetujuan mewakili PAS. Antara itu kalau boleh disebut melibatkan Setiausaha Agung pada ketika itu dan salah seorang Presiden Parti pada ketika itu. Presiden Parti pada itu. Okey. Nanti kita akan bawa kepada hujung yang ni kita nak bawa lagi soalan yang menarik ni. Dan kita terus masuk kepada tajuk kita hari ini. Sebab kenapa kita bercakap tentang soal PAS ni? Sebab di dalam politik Malaysia, PAS ni adalah salah satu parti politik yang amat orang kata lantang bercakap soal negara Islam. Ini merupakan salah satu kita kata produk yang dijual lah kepada orang Islam di dalam negara kita. Tapi kalau kita tengok daripada segi gerakan Islam itu sendiri, PAS bukan yang pertama. Kita tahu kita ada Habib di Malaysia lah, kita ada Ikram, disebut Tahrir, kita ada pelbagai di dalam negara, di luar negara lagi banyak kalau kita katakan. So mungkin doktor boleh bagi pencerahan lah secara ringkasnya definisi negara Islam itu sendiri dalam pandangan. Sebelum kita pergi pada tajuk negara Islam, kadang-kadang kita lebih banyak berbalah pada mustalah, tapi kita tidak pada intipati apabila kita berjuang. Sebenarnya bicara tentang adakah Malaysia negara Islam tidak, sepatutnya telah selesai lama. Yang ada pada kita ini ialah bagaimana kita mengisi Islam dalam negara ini. Betul, dah jauh kalau tempat ni dia lah. Sebab kalau kita negara Islam, apa takrifan negara Islam? Ini negara Islam satu mustalah yang memang tidak duduk zaman Nabi, zaman sahabat, zaman tapi dilahirkan oleh para fuqaha terkemudian dengan realiti pada ketika itu, iaitu ketika itu 2 dunia. Satu dunia orang Islam berkuasa, satu dunia orang yang bukan Islam berkuasa. Maka ulama mula berikan perincian takrifan. Bila beri perincian, para ahli ulama dalam 4 mazhab berbeza pendapat, tetapi dia bertemu pada satu titik saja, iaitu penguasaan itu milik orang Islam. Di mana negara yang orang Islam ada dan penguasaan milik orang Islam akan namanya negara Islam. Bila diperinci itu beza. Perinci macam mana? Mazhab, kita mazhab yang paling ringan, mazhab Hanafi. Dia kata negara Islam, negara yang dikuasai oleh Islam. Yang bila dikuasai oleh Islam berarti zahirlah kepada Islam. Macam mana tanda zahir kepada Islam? Zahir dengan aman dan keselamatan milik orang Islam. Maksudnya aman keselamatan cukup? Kalau orang Islam tu aman, selamat di negara itu, itulah negara Islam. Baik, kalau ambil takrifan ini kat Malaysia,
Tidakkah orang Islam aman dan mengamankan orang di negara ini? Maka Malaysia ikut takrifan mazhab Hanafi adalah negara Islam. Satu. Kita pergi yang kedua, mazhab Hambali. Mazhab Hambali kata negara Islam negara yang zahir padanya hukum hakam Islam. Hakam Islam. Baik. Kalau sebut ahkam Islam, kita di Malaysia hukum hakam ibadat, Islam ke tidak? Hukum hakam munakah, Islam ke tidak? Hukum hakam muamalat, Islam ke tidak? Hukum hakam jenayah, sebagai besar, Islam. So kalau dah sebagai besar adalah Islam, mungkin ada sedikit kelemahan perincian. So kenapa tak namakan negara Islam? Jadi Malaysia adalah negara Islam ikut takrifan mazhab yang saya katakan tadi, mazhab Maliki. Okey. Ambil mazhab Syafi'i. Okey. Mazhab Syafi'i kata negara Islam negara yang penguasaannya di tangan orang Islam. Macam Hanafi juga tadi. Ya, Hanafi dia pergi pada keamanan. Ini penguasaan. Orang Islam yang berkuasa. Kalau orang Islam berkuasa, Malaysia siapa yang berkuasa? Raja kita. So, berdasarkan 3 mazhab, bahkan 4 mazhab sebenarnya, Malaysia adalah negara Islam. Okey. Pada 4 mazhab. Tetapi di mana buah swing ni? Dia kata bila sebut hukum Islam ni, hukum hudud kena buat. Kat situ. Ini pergi gaya. Itu yang pertama. Yang kedua dia kata ni perlembagaan kita perlembagaan kafir. Itu awal-awal dia dah mula mundur lah. Tapi kita nak jawab tadi. Jawapan kepada soalan tadi, kita meningkat sentimen hati dulu bahawa Malaysia adalah negara Islam berdasarkan takrifan ke-4 mazhab. Imam mazhab Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i, Imam Ahmad. Malaysia adalah negara Islam. Baik, kalau kita perincikan macam kita Islam. Kalau Malaysia bukan negara Islam, saya tak pasti negara apa lagi di dunia yang boleh panggil negara Islam. Berdasarkan pengalaman kita, kita kira negara mana pun, cuba kita bilang orang Islam negara Indonesia. Kita lihat sikit lagi lah. Kita pergi Pakistan, pergi ke Iran, kita pergi ke Jordan, pergi ke Iraq, pergi ke Suria, pergi ke Lebanon, pergi ke Turki, turun ke Saudi Arabia, turun ke Sudan, kemudian pergi pada Yaman, pergi pada Oman, pergi Emirates. Dari mana lagi? Malaysia lebih baik. Semua itulah. Jadi kalaulah Malaysia tidak dipanggil negara Islam, negara mana lagi layak negara Islam? Kalau tak ada negara yang layak, taklah Islam yang Nabi dah perjuangkan 1400 tahun tidak hari ini tak ada negara Islam. Logik ini tidak boleh menerima keadaan itu. Kalau kita tiba intipati Malaysia baik. Islam dalam pelbagai Islam agama bagi persekutuan. Nombor 3 betul. Bagi itu bahasa nak kata milkun lah ataupun li. Al-Islam dinun lid-daulah. Islam agama bagi negara. Macam mana kita tafsirkan din, agama? Din itu berlaku semua benda lah. Berarti kita perlu mentafsirkan bahawa Islam yang berkuasa di Malaysia sebagai agama, dan agama itu merangkumi semua benda kehidupan kita, sekecil-kecil sampai yang paling besar sekali kat situ. Jadi itu satu pada perlembagaan. Kemudian ketua negara kita bukan Perdana Menteri yang dipilih oleh rakyat. Ketua negara kita adalah yang dipilih kalangan 9 raja Melayu sahaja, tak ada yang ke 10. Dan mereka ini adalah raja yang dilantik berdasarkan warisan. Sistem warisan, sistem Islam yang diakui sejak zaman selepas wafatnya berakhir Khulafa' Ar-Rasyidun, masa zaman Muawiyah sampai seterusnya, ulama memperakui sistem beraja adalah sistem Islam. Dipilih yang dipertuakan daripada 9 orang. Jadi kalau sistem Islam, ketua negara orang Islam, dan ketua negara pula sumpah dia ketika mengangkat sumpah apa dia? Wallahi, wabillahi, watallahi, memelihara Islam pada setiap masa. Dan ketua agama Islam semua negeri, di semua negeri adalah semua negeri yang 9, ketua negeri ialah raja. Negeri yang tak ada raja yang di-Pertuan Agong diwakili pada gubernur. Artinya atas nama ketua bagi negara-negeri ialah raja-raja Melayu Islam kita, dan mereka adalah Muslim, kewajipan mereka menjaga agama. Maka Malaysia atas perkara itu adalah negara Islam. Baru kita pergi kepada kita rakyat yang masuk pilihan raya, kemudian bertanding, kita buat parti, siapa yang menang jadi berpeluang jadi membentuk kerajaan, membentuk kabinet, jadi ketua kerajaan peringkat persekutuan atau ketua kerajaan peringkat negeri yang akan berubah. Dan semua parti di Malaysia dah rasa nikmat itu. UMNO paling lama, kemudian PAS bersama dengan UMNO,
Dulu pun PAS dengan UMNO 72, kemudian 74 hingga 78. Kemudian PAS bersama UMNO lagi dalam kerajaan, bersama dengan Bersatu. Hari ini pula PKR pula dengan kerajaan, dengan UMNO. Semua parti dah rasa ni berkerajaan, tak ada seorang yang pertikai. Patutkah diubah perlembagaan nak jadikan dia lagi yang lebih Malaysia negara Islam? Tak ada bincang kali itu. Jadi bagi saya sebenarnya dimniat secara pengisiannya kita telah mengakui Malaysia negara Islam. Cuma mulut nak sebut tu kerana politik yang dulu diperjuangkan lama, jadi dia ada halangan untuk menyebut Malaysia negara Islam. Tapi dada doktor sekarang, Datuk sekarang berbeza dengan apa yang dibawa oleh PAS itu masa dahulu. Sebenarnya perkara ini kita bahas lama sebenarnya dalam PAS sendiri pun ada banyak beza pendapat. Bila kita bersama dalam Pakatan Rakyat dulu, kita mula mengubah sedikit terma. Kita bawa terma negara berkebajikan, sebetulnya negara Islam, tapi kita buat model negara Islam, tetapi intipatinya apa yang UMNO dah buat sebenarnya itu realiti lah. Kemudian kita tu ubah kepada satu perbentukan baru panggil negara berkebajikan. Kemudian selepas era kita tidak bersama dengan Pakatan Rakyat, kita bersendiri, kita bawa model wawasan induk negara sejahtera. Jadi istilah negara Islam ini pun sudah tak lagi dibincang nampak, tetapi mulut-mulut ahli-ahli di bawah yang ikut tamri, ikut Islam masih kita nak tegak negara Islam, nak tegak Islam. Saya kata ini, jangan bincang nak tegak negara Islam, bincang untuk macam mana isi Islam. Macam mana nak menguatkan lagi negara Islam. Itu kerja kita sekarang. Berarti hari ini kita bergaduh, berbeza pendapat. UMNO dengan Pak Hairi berbeza pendapat, PKR dengan PAS bersama, PKR dengan UMNO bersama berbeza pendapat dengan Perjalanan. Perbezaan kita adalah untuk mengisi Islam yang lagi kuat. Hari ini kita bawa Islam mengurusi tema Madani. Itu cara kita, cara Datuk Seri Anwar. Dulu cara Pak Lah, Islam Hadari. Zaman Taslim Wahidin, kita kata kerajaan prihatin. Zaman Ismail Sabri, kita keluarga Malaysia. Setiap orang dia ada bawa terma masing-masing, tetapi dia tak lari daripada apa kerangka kita, kerangka perlembagaan kita, iman negara, iman negara. Itulah kita kena titik bersama, iaitu bersama ni lah kita setiap parti mana pun mesti membuat pengisian tentang Islam dan negara kita. Dan itu yang dibawa oleh P. Abadar ini. Jadi Datuk mengatakan bahawa sebenarnya PAS masa sini pun tidaklah sebagaimana PAS 80-an. Perubahan sudah berlaku. Cuma kita ni, saya ni antara yang bercakap dengan pengikut-pengikut PAS ni masih sebab dia tidak ada satu kata putus. Contohnya Majlis Syura mengumumkan bahawa kita mengakui Malaysia negara Islam. Kerja kita adalah memperkaskan Islam. Tak ada suatu peristiwa yang khusus, tak ada. Saya sendiri pun sepanjang mengapa tak buat karya seumpama ini. Tetapi yang ada ialah ucapan yang dulu-dulu, yang masih lagi ada yang pegang, masih lagi dibicarakan, menjadi modal ceramah politik oleh setengah penceramah yang kurang modal politik nak cakap. Jadi benda tu dibiarkan di berlarutan. Jadi sampai masa untuk saya berada pada dua zaman. Zaman dengan PAS, mana zaman tak ada parti, mana zaman ada parti. Kemudian bersama kerajaan bersama dengan Pakatan, dengan kerajaan perpaduan, mengajar kita banyak perkara. Itu antaranya ialah mencari titik bersama yang titik itu menguntungkan Islam. Kalau PAS hari ini dia kata Malaysia negara Islam, dia akan menguntungkan apa yang diperjuangkan oleh DAP yang berpegang pada Malaysia negara sekular. Apa untung pada PASnya? Kalau kamu nak perjuangkan, bolehlah kata macam UMNO bawa, menguntungkan PAS, menguntungkan UMNO. Artinya kita sebenarnya boleh cari titik, tetapi kerana sentimen politik nak tarik orang bersama kita, kerana modal Islam ni modal yang paling mudah untuk dijual. Sangat mudah, sebab sentimen orang pada agama dia tinggi. Memanglah kita orang Islam, kita cuai sikit saja meletup. Contohlah saya bagilah beberapa soalan. Yang pertama, dia kata perlembagaan ni perlembagaan daripada orang kafir, perlembagaan dari penjajah. Dia begini, Tugu yelah, ini kritikan kita Tugu lah. Tugu tidak pernah tarik balik amanah jadi tahun 83, tak pernah tarik balik. Tapi Tugu cuba betulkan dengan cara yang beza, dengan cara menghurai yang sebenarnya tidak lagi selari dengan apa yang berlaku dulu. Kalau dulu dia kata perlembagaan Malaysia adalah tinggalan penjajah, yang ni Tugu tak sebut dekat akhir ni. Kalau kita kata
Perlembagaan Malaysia adalah perlembagaan jahiliah. Ya, ini pun juga tak sebut, tak yakin lah. Dia berlaku perubahan di zaman kita selama Pakatan Rakyat dulu. Perubahan banyak berlaku. Cuma itu pun tak pernah sebut secara tuntas. Ini pendekatan kita. Bukan salah pada ketika itu. Mungkin pada ketika itu melihat kepada kuatakan sebagai kena UMNO pada ketika itu. Ketika awal 80-an sebelum gerakan Islam berkembang. Dan ijtihad ni dia boleh berubah. Imam Syafi'i kita pun ketika di Baghdad lain ijtihadnya, kemudian Mesir lain ijtihad. Bukan salah ijtihad pada ketika itu, tapi mungkin ijtihad itu tak sesuai pada hari ini. Tak ada beza. Maka kita perlu ungkit cerita lama, cerita hari ini. Jadi ada titik yang sebenarnya kalau PAS boleh bersatu dengan semua parti, baik UMNO, baik PKR, kita ada titik bahawa Malaysia negara Islam. Jom kerja kita ialah jom berkasa kan. Tinggal lagi nak berarti biasalah. Saya tak setuju pendekatan Malaysia kan, tak setuju, tak ada masalah. Itu hak kamu sebagai pakar. Tetapi masing-masing kita ikrar bahawa setiap orang cuba nak bawa Islam yang terbaik. Dengan tema Madani contoh, kita nak buat kentang berdasarkan zaman Nabi, iaitu makna itu Madani menuju kepada Madinatul Rasul sallallahu alaihi wasallam pada versi kita. Kalau bersifat berbeza sila, kalau berbeza, tetapi titik sama pada dia. Malaysia Islam. Barulah tak bergaduh panjang kita hingga kafir mengkafir timbul sikit-sikit lagi ataupun musuh Islam saya keluar lagi. Jadi ini kita nak cuba benamkan sebenarnya. Ya. Dalam buku Fikir Daulah menarik saya baca satu bahagian Datuk Yusof Al-Qaradawi ada menyebut ni, tuan-tuan kalau nak beli nanti beli kat kedai banyak je. Dia kata antara karakteristik ataupun watak ataupun ciri-ciri negara Islam, dia kata yang pertama ni, negara daulah ni bukan daulah diniyah atau daulah teokrasi, dia kata, yang berkuasa terhadap diri manusia atas nama mereka atas nama hak Tuhan. Daulah ni adalah, yang pasti daulah ni adalah daulah madani atau sivil, dia kata. So bila dia cakap daulah ni bukan daulah diniyah atau teokrasi yang berkuasa terhadap diri atas nama Tuhan, so ada ke? Sebab saya nampak ada apa yang disebut oleh Allah Yarham Dr. Yusof Al-Qaradawi duduk kepada apa yang dipegang oleh Barat, iaitu negara yang dulu sebelum berlaku kebangkitan di era Eropah pada ketika itu, gereja-gereja berkuasa terhadap kerajaan dengan menyatakan ini adalah wahyu dari Tuhan. Menggunakan nama agama, maka mereka memfardukan atau mengenakan peraturan dan hukuman. Hingga ketika itu saintis tertindih dibunuh atas nama Tuhan, sedangkan mereka memperjuangkan kebenaran yang memang dicipta oleh Tuhan, dan pelantikan raja atas nama Tuhan. Atas nama Tuhan. Itu yang ditolak oleh Islam. Tetapi Islam sistem khilafah. Khilafah apa? Penggantian. Khilafatun anin nubuwah, menggantikan Nabi. Nabi dah wafat, kita ganti Nabi. Kita berganti Nabi fi iqamati, dalam menegakkan agama, wasiasati dunia bi, dan tadbir dunia dengan agama. Kerja kita dah khilafah, kita ganti saja. Berarti kita terikat dengan Quran, sunnah, dan kita digunakan untuk berijtihad. Dan memang politik ruang ijtihad sangat luar dan sangat besar. Itu saja. Jadi ini kita kena betulkan minda ini sebenarnya. Tapi ada yang berujar dan yang mengatakan bahawa, terutama mereka daripada PAS mengatakan bahawa negara ini tak cukup Islam, maksudnya tak cukup Islam. Baik, bagaimana? Kalau kata tak cukup, itu mungkin boleh terima, kerana tidak ada manusia yang cukup. Adakah kamu boleh sempurna? Tak ada. Kamu salat mungkin ada makna atau dalam firman kamu, bab zakat, bab puasa, bab haji kamu, bab ibadat kamu, kemudian bab munakahat kamu, bab muamalat kamu. Itu biasa. Ketidaksempurnaan berlaku pada manusia, tak berlaku pada batang tubuh sebuah negara. Tetapi dalam pencarian kesempurnaan itulah kita berijtihad. Kerana iman kita ini, al-iman kita adalah berakidah. Al-iman yazidu wa yanqus. Iman dia menaik dan dia menurun. Sama juga dengan iman sebuah negara. Negara itu dipaparkan manusia pemimpin dia. Pemimpin dia manusia, dia naik iman, dia semangat, dia turun iman, dia turun. Itu manusia. Tetapi tidak meninggalkan hak asal diri dia, itu Islam. Kalau seorang Muslim, dia berjudi, adakah jadi kafir? Tidak, dia Muslim. Muslim yang berdosa, itu saja. Kalau ketua negara, umpamkan negara, kalau ketua pemerintah, ketua kerajaan membuat satu dosa, maka dosa atas diri dia tadi, atas dosa dia tadi, tidak menukar status negara kita daripada negara Islam ke negara yang lain. Tidak. Tapi ada juga ibu dia kata, macam mana kita nak panggil negara Islam sedangkan hilang agak masih ada, tempat judi masih ada, macam mana kita nak panggil negara Islam? Kalau kita buka sejarah khilafah,
terlihat buku-buku yang dikarang seperti buku Al-Aghani. Al-Aghani seorang tokoh ulama besar Al-Asbahani, dikarang buku Al-Aghani bab nyanyian. Kalau nyanyian ni bukan mujud, mujud ni maknanya nyanyian yang mengaruh lah, yang ada macam tapi boleh diceritakan oleh para ulama berlaku, maknanya masih wujud, sedangkan itu negara Islam itu. Artinya benda itu wujud sebagai realiti masyarakat. Bukan mana kita bersetuju, tidak, kita gunakan untuk menanganinya. Kita mengalu-alukan mana-mana PBT yang boleh buat satu tindakan yang baik, mana-mana kata negeri yang boleh tindakan yang baik, menekap, sangat alu-alukan. Tak ada satu bab kita berbeza nampak ini. Tetapi untuk kita menggelar atau untuk kita menafikan keislaman seseorang atau sebuah negara negeri, ini bukan tempat dia. Maksudnya hanya kerana itu kita terus kata ini kafir ni. Sebab lawan pada Islam adalah dia benda yang macam dia kata Islam ni kalau 10 tak 1 jadi kosong. Itu bab akidah, jangan salah guna. Baik, saya nak masuk bab tu bab akidah. So adakah persoalan bernegara, membentuk negara Islam ini seperti mana kita bercakap soal akidah? Dia dalam Islam ada tiga tonggak berdasarkan hadis kisah Nabi SAW. Dia tanya kepada Jibril AS. Dia tanya kepada Jibril, tanya dia apa itu Islam, apa itu iman, apa itu ihsan. Jadi berdasarkan hadis itulah ulama sudah sepakat Islam ini 3 asas: akidah, kemudian syariat, kemudian akhlak. Baik, bab akidah ni keyakinan dan yang dalam hati manusia melibatkan Allah Subhanahu wa taala ini. Syariat melibatkan undang-undang peraturan. Politik di mana? Politik berada di bahagian syariat, bukan akidah. Cuma ulama ambil letak dalam perbahasan akidah, menggambarkan kepentingan dia. Sebab apa? Kerana Syiah mengakidahkan siasat. Syiah menyatakan al-imamah, kepimpinan, majlis sebagai akidah. Itu yang dia teokrasi salah satunya tadi. Itu membawa teokrasi tadi. Jadi dia mengakidahkan imamah. Tapi kita ahli sunnah wal jamaah tidak. Jadi ulama ambil bahasa itu dibincang dalam bab akidah, nak beritahu ini besar, tapi dia bukan akidah. Cuma asas keyakinan kita bahawa imamah mesti ada. Maksud akidah ialah membawa kufur ke tidak. Itu mana akidah. Jadi dalam bab pemerintah dia adalah bab muamalah, bab syariat. Syariat adalah bab muamalah. Syariat ni ada 2 bab. Satu bab ibadat, kedua bab munakah, ketiga bab muamalah, keempat bab jenayah. Jadi siasat di mana? Duduk pada muamalah dengan jenayah. Di situ. Jadi dalam bab ni pula ulama akan berbeza pendapat. Itu ada 4 mazhab, bukan 4 mazhab, bahkan 8 mazhab, bahkan banyak yang mazhab. Kalau ulama berbeza pendapat ketika hurai bab muamalah, hurai bab jenayah, maka samalah mereka akan berbeza pendapat menghuraikan bab siasat. Jadi perbezaan pendapat dalam bab siasat realiti fiqh, realiti syariat. Yang kita sepakat bab akidah. Akidah tu masih ada gelar juga dalam bab asma' wa sifat, contohnya masih ada gelar lagi. Tapi kalau kita nak jadikan bab politik ni seolah satu saja, tak ada 2, tak ada ijtihad, itu pemikiran yang salah. Yang ni yang sebenarnya asas kenapa Yusuf Qaradawi karang buku Fiqhud Daulah. Buku ni tuan-tuan, boleh dibeli. Nak menggambarkan keluasan muamalah Islam dalam bab politik. Sebab kita Malaysia sama tak dengan Malaysia? Tak sama. Dari sudut pemilihan pemerintahan tak sama. Indonesia pula dengan apa nama Pakistan sama. Beza. Sama ke tidak dengan Saudi? Beza pula. Jordan, Saudi dah dekat, sistem raja belaka, tapi tak sama. Mesir sudah pun tak sama. Algeria, Tunisia, Maghrib, semua berbeza. Tetapi titik di mana? Titiknya ialah wa amrun syura bainahum. Urusan kamu syura. Syura itu imam syura rakyat, imam syura al-hal wal aqdi, segelintir saja. Imam syura kalangan, kalau kita Malaysia kalangan 9 kata Melayu saja, itu syura. Jadi sebenarnya Islam ni dia bagi kaedah, penerapannya berbeza berdasarkan lokaliti dan sama. Disebut juga dalam buku Fiqhud Daulah, dalam perkara tersebut Islam memberi panduan bagaimana melaksanakannya, itu terpulang kepada setiap diri kita. Dia mudah saja. Panggil seorang Ustaz Pah lah, panggil Ustaz Usman lah, daripada ulama ni panggil seorang, tanya dia. Baik, tolong ceritakan tentang pembangunan Islam.